Pertama ialah auto accept. Dengan turbo, booking masuk auto accept. Tak payah tekan apa-apa pun. Tak ada delay. Ini penting sebab job boleh secure lagi cepat, especially time peak. Poin kedua ialah kita dapat ride guide. Ini feature yang tunjuk kita arah ke demand area. Kau drop off je passenger, dia terus tunjuk, abang, sini low demand, pergi tempat sini, pergi kat sana. Ramai sana nak perlukan ride, dia kata. Macam ada navigation khas untuk rezeki. Benda ni aku sangat-sangat suka. Poin yang ketiga ialah repositioning guarantee. Kalau dia dapat drop off di tempat sunyi, kawasan outskirt, turbo akan bantu reposition kita semula kepada demand area. Tak adalah terperangkap dekat kawasan yang tak ada job. Bagus feature ni.